Ni benda-benda gini, benda yang kau Nabi tak beritahu pun kita tahu benda ni molek. Tambah lagi pula agama mari ajar benda ni wajib, misalnya buat baik pada jiran ni wajib, buat taat ibu bapa ni wajib, maka tambah lagi ma'ruf tu makin dikenal lagi. Begitu juga mungkar. Mungkar di mana benda yang orang tak boleh terima berlaku. Orang tak boleh terima mungkar kita, dan kita tak boleh terima mungkar orang. Kenapa benda ni mungkar? Benda yang tak dapat diterima. Apa kata mencuri, menyamung, ambil barang orang, apa butan, duit orang tak bayar balik. Ni barang ni kalau dia buat, kalau kita buat ke orang berasa tak apa. Tapi kalau orang buat ala kita, ambil butan duit kita tak bayar, kata supah lah. Supah kenapa? Kerana kita tahu barang ni barang tak molek. Jadi mungkar maknanya benda yang kau Nabi tak tuduh rakyat pun kita tahu barang benda tak baik, maka usaha juga supaya benda mungkar jangan ada pada kita, seperti juga mungkar pada orang lain jangan berada.